Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma bila pelajar baru masuk ni, Ustaz, saya terpaksa berikan sedikit, orang kata apa, gambaran lah. Gambaran bahawa untuk pengetahuan Ustazah, Ustazah Alia, saya panggil Ustazah boleh Kita rasa Boleh Ustaz. tua sangat ke saya kena jaga juga tu. Kan, umur muda lagi saya panggil Ustazah kan. Kalau boleh, Alhamdulillah. Okay, baik. Pada Ustaz dan juga Ustazah yang ni, saya ingat kalau apa yang saya ajar sampai SPM, kita dah terlewat sikit lah. Kalau kat sekolah saya dah habis bab 4 lah. Dah masuk bab 5 dah Ustaz. Jadi kita ada link video nanti saya hantar. Saya mengajar ataupun kat YouTube pun banyak. Dia kena dengar dan baca juga. Tapi cuma saya boleh bagi jaminan untuk lulus. Sebab itu nanti kita akan bagi formula untuk lulus. Tapi anak-anak murid kena ikutlah cakap cikgunya. Untuk lulus, untuk dapat A, dia tak ada cara lain. Dia memang kena struggle. Itu saya kata bagi jaminan lah. Lepas tu dia kena ikut tu. Sebab tu kita nanti kita akan bincang. Sebab tu kalau nak bincang penulisan ini, cara nak tulis ini memang nak tak nak dia kena belajar secara bersemuka. Tu kata hybrid tu. Dapat sekali jumpa, 2 kali jumpa, okey lah Ustaz. Macam tu. Usahakanlah. Mungkin Ustaz buat soalan dalam, bila Ustaz dah faham, Ustaz dah faham. Bila Ustaz buat soalan tu, macam pelajar saya yang full time ni, dia akan tagak gambar, dia akan WhatsApp saya. Dan saya akan semak, saya akan betulkan secara voice. Jadi dia boleh ingat apa kesalahan dia, apa perlu dibuat. Saya ingat cara tu lebih efektif kalau pelajar-pelajar ni segan nak tanya dalam bilik darjah. Kan, dalam kelas. Tapi kalau di PM kita dia tak segan nak tanya. Walaupun soalan tu kita gegam, dia dah banyak kali kita terangkan. Tapi tak apalah, sebab nak cari cikgu yang baik, kita terangkan jugalah. Okey, baik. Jadinya Ustaz SPM ni, kita nak belajar tentang sejarah negara kita lah, sejarah Malaysia. Bukan sejarah saya, sejarah ITAF ke tak, di sejarah Malaysia. Perjalanan bagaimana pembentukan negara. Sebab itu tingkatan 4 kita cerita tentang cabaran, liku-liku, usaha-usaha untuk mencapai kemerdekaan. Kan? Zaman Jepunnya kita dah habis, bagaimana pembentukan nasionalismenya. Cuma kita bermula, Ustaz dengan Ustazah jelas suara saya? Jelas Ustaz. Baik. Dia bermula daripada negara kita Malaysia ini berakar umbi. Asal usulnya ialah daripada Kesultanan Melayu Melaka. Ustaz pernah dengar agama Melaka? Ustaz pernah dengar ke negeri Melaka? Boleh Ustaz. Melaka kenal. Melaka ada sultan tak Ustaz? Ustaz? Melaka ada sultan tak? Ini penting ni. Tak apalah, saya tanya, saya jawab lah. Melaka tak ada sultan. Dulu ada sultan, sekarang ni negeri Melaka tak ada sultan. Kan? Ada 4 negeri lah, iaitu Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak. Okey, baik. Jadinya kita sekarang ni pada tajuk 4. Tajuk tingkatan 4 bab 4. Ustaz ni. Jadi apa tajuk 4? Iaitu berkaitan dengan bila dah berlaku Perang Dunia yang kedua. Bila dah berlaku Perang Dunia yang kedua, iaitu negara kita pernah dijajah oleh British. Kemudian 45 iaitu Perang Dunia yang kedua. Bila Jepun balik, British datang balik. Itu nak kena ikut timeline yang betul Bila British kalah dengan Jepun, Perang Dunia yang kedua. Okay. Bila Jepun balik negara, British datang balik. Datang balik untuk apa? Untuk menjajah negara kita. Untuk jajah negara kita. Iaitu daripada kita hanya dijajah, iaitu negeri naungan, British datang balik jajah sepenuhnya, menjadi tanah jajahan sepenuhnya, iaitu orang Melayu hilang kedudukan dan juga raja-raja kehilangan kuasa sepenuhnya. Cikgu, apa yang bezanya masa British zaman sebelum Jepun? Masa zaman Jepun, dia jajah, tapi negara kita masih dalam negeri naungan. Beza tak? Beza.
Negeri naungan raja masih lagi ada kedudukan, tapi raja-raja itu macam boneka. Macam boneka aja. Sebab ada residennya. Tapi selepas 46 British datang balik, selepas Jepun kalah, British datang balik dengan melaksanakan yang saya kata ialah iaitu Malayan Union. Sebab itu bab 4 Ustaz akan tengok iaitu dia sebut apa? Bab 4 kalau ada buku lah, era peralihan kuasa. Era peralihan kuasa. Sekejap saya nak buka slide. Ustaz nampak slide saya ke Ustaz? Ustazah nampak ke slide saya? Nampak ya? Okey, cantik. Ustaz, letaklah ni Ustaz. Ustaz angkat dan Ustaz tak perlu nampak pula Ustaz. Okey, baik. Jadinya macam mana kedudukan tanah Melayu pada masa itu? Kedudukan tanah Melayu pada masa itu apabila, saya sebut balik Jepun telah memerintah negara kita selama lebih kurang 200 tahun. Apa pandangan orang Melayu? Mestilah British ni hebat. Betul? British ni hebat. Tak terkalah. Tapi apa jadi? British kalah dengan Jepun masa Perang Dunia yang kedua. Kita pula, iaitu contoh, kalau ingatlah Kesatuan Melayu Muda. Orang Melayu kita ini pergi sokong Jepun sebab apa? Sebab mengharapkan Jepun memberi kemerdekaan. Tapi itulah indah khabar dari rupa. Keluar dari lubang naga, masuk lubang harimau. Macam tu. Tidak dijajah oleh British, Jepun jajah balik negara kita. Jadi kita kena scam lah. Scam dengan siapa? Jepun lah. Sebab tu kalau kita tanya nenek moyang kita, ada pandai bahasa Jepun, pakai selipar Jepun, ada duit dolar Jepun dan sebagainya. Okey, baik. Jadinya letak dalam keadaan bila Jepun menyerah kalah, Jepun balik negara, British datang balik. British datang balik dalam masa berapa hari? 14 hari, kita tak ada siapa yang berkuasa. Tak ada siapa yang berkuasa. Siapa yang buat berkuasa pada kita pada itu namanya komunis. Bintang 3. Ustaz Usman dia tengok yang lepas. Saya ingat lepas tak ada kelas tu. Lepas tak ada kelas. Nanti kita hantar video YouTube yang lain lah. Okay, baik. Jadinya sekarang kita nak cerita bila British datang balik, keadaan huru hara. Kenapa keadaan huru hara? Disebabkan oleh kekacauan dibuat oleh Bintang 3. Bintang 3 tu apa Ustaz? Ustazah? Komunis. Ideologinya komunis. Dalam masa berapa hari? 14 hari. Sebab itu bila British datang balik, dia tak boleh nak orang kata apa, tak boleh nak mentadbir sebab keadaan kacau bilau. Macam ustaz-ustazah masuk kelas kan Ustaz ya. Masuk kalau contohlah kelas kan, kalau budak-budak ada yang berdiri, kalau budak sekolah rendah kan, ada yang berdiri, ada yang bising. Kalau pelajar-pelajar kita pula mungkin ada apa? Ada yang bercakap dan sebagainya. Bila kita nak mula kelas boleh tak? Tak boleh sebab huru hara. Betul? Apa kita buat? Kita cool downkan semua balik. Kita kata bagi salam, tanya khabar, kita mulakan dengan induksi. Macam tu juga British, sebelum dia datang balik jajah negara, sebab keadaan kacau bilau, apa dia buat? Dia hantar dulu BMA. Apa dia? BMA, iaitu British Military Administration. Tujuannya apa? Sebab keadaan tanah Melayu ada kacau bilau. Kenapa ada kacau bilau? Ada huru hara? Disebabkan oleh komunis Bintang 3 pada masa itu. Okey, baik. Bila dia datang balik, nampak sini tak? BMA bermula di tanah Melayu pada 12 September setelah tentera Jepun menyerah kalah. BMA merupakan pentadbiran tentera. Okey, apa tugasnya? Sebab keadaan kacau bilau. Orang ni dah tak percaya dengan British lah, sebab apa? Ingat dulu British hebat sangat. Kalah pula dengan Jepun. Kemudian kita rakyat dalam keadaan apa? Keadaan yang sangat susah, sengsara.
Ustaz ingat bila sebut zaman Jepun je, nenek moyang kita zaman apa? Zaman paling susah. Makan batu, makan kayu, makan besi. Betul ke Ustaz Ruslan? Ustaz Ruslan itu ayah. Ustaz Uzar. Silap Betul. dulu. Betul kan? Makan apa? Pucuk kayu. Pucuk paku, ubi kayu. Ubi kayu. Ni makan semua. Tempe tu dibuat daripada apa? Ustaz tengok dalam buku lah. Tempe dibuat daripada biji getah. Punyalah smart tu. Zaman Jepun kita sampai sekarang kita ada buktinya zaman Jepun ada apa? Ada slipper Jepun. Ada slipper Jepun. Jadinya BMA datang, British nak jajah balik, dia tak ada jajah. Dia kena apa? Dia kena hantar BMA. Pemerintahan tentera untuk apa? Mengembalikan keamanan dan juga memulihkan kepercayaan rakyat kepada siapa? Pada British. Okey, baik. Apa BMA dia buat? Pertama, mengembalikan kestabilan keamanan dengan apa? Dengan membubarkan MPA-JA. MPA-JA ni Ustazah, ada masa zaman Jepun. British ni dia tahu MPA-JA ni banyak orang Cina, orang komunis. Dia bagi senjata, dia bagi latihan. Untuk apa? MPA-JA ni lawan Jepun. Semasa zaman Jepun, nama dia MPA-JA. Lepas zaman Jepun, namanya Bintang 3. Ustazah dengan Ustaz jelas ke? Jelas. Maknanya MPA-JA ni komunis lah kan? Komunis. Dulu ni sama. Tapi nama berbeza sebab orang sama, ideologi sama. Nama berbeza sebab masa yang berbeza. Masa zaman Jepun dikenali sebagai MPA-JA. Zaman selepas Jepun dikenali sebagai Bintang 3. Okey, baik. Jadinya bila British datang, siapa yang bawa ruara tu? MPA-JA. Sebab itu British minta bubarkan MPA-JA. Sebab dia yang buat huru hara. Mengarahkan semua senjata yang diberikan kepada MPA-JA semasa zaman Jepun dikembalikan. British ni bijak. Dia tahu MPA-JA itu bermusuh dengan Jepun. Dia bagi senjata. Itu British dia bijak. Dia bagi senjata dengan komunis untuk lawan Jepun. Cuma bila Jepun balik negara, siapa berkuasa? Komunis lah. Namanya Bintang 3. Okey, tetapi dia tak letak Bintang 3 ni, komunis ni dia tak letak senjata. Jadi BMA ni gagal mengumpulkan semula senjata dan gagal mentrakkan jenayah, kongsi gelap dan masalah ketegangan kaum. Kenapa dia kata masalah ketegangan kaum? Sebab orang Melayu dulu banyak kerja dengan Jepun. Orang Cina pula disiksa oleh orang Jepun. Jadinya MPA-JA kebanyakan orang Cina. Yang orang Melayu banyak kerja dengan orang Jepun. Itu berlakunya ketegangan antara kaum. Antara siapa? Orang Melayu dan orang Cina. Okey, baik. Yang kedua, British hantar BMA, tugasnya, peranannya, tanggungjawabnya apa? Memulihkan kepercayaan rakyat. Okey. Berusaha mengembalikan kepercayaan rakyat supaya menyokong balik British. Dia macam dia kata, British datang balik, kita nak jaga tanah Melayu dan sebagainya. Macam Jepun lah. Dia kata kami nak bebaskan tanah Melayu daripada Eropah, penjajah. Lepas dikalahkan British, dia jajah semula. Itu kena scam lah. Okey, baik. BMA juga berusaha untuk memulihkan kerosakan infrastruktur akibat bencana peperangan. Rakyat hidup dalam penderitaan pada zaman Jepun berharap dapat diselamatkan oleh pentadbiran BMA. Apakah keseseraan? Apa dia? Bekalan makanan dan perubatan susah nak dapat, harga barang inflasi melambung tinggi, wabak penyakit, sebab kekurangan makanan, rakyat tak ada wang untuk makanan, kegiatan menyeruk barang, amalan rasuah, peras ugut dan pasar gelap di Lumpur semakin tidak terkawal. Okey, baik. Apa harapan BMA? British mengharapkan pemulihan sosial ekonomi akan mengembalikan kepercayaan rakyat. BMA berusaha memulihkan balik ladang getah, lombong biji timah serta baiki infrastruktur prasarana dan kemudahan kesihatan yang Jepun musnahkan. Okey, baik. Ekonomi sukar dipulihkan kerana BMA sukar membawa, dia tak bawa senjata, dia tak bawa jentera, alat ganti mesin dan teknologi. Hal ini menyebabkan rakyat rasa hampa. Iktibarnya
kegagalan pentadbiran British menjadikan kita supaya sentiasa bersikap waspada dan tidak mudah percaya pada kuasa asing. BMA gagal melaksanakan tugasnya ketika penduduk tempatan mengharapkan bantuan. Okey, baik. Jadinya saya nak bagi gambaran jemput balik negara NPAJA, nama dia bintang 3 buat kekacauan. British datang balik dihantar BMA dengan 2 tugas. Pertama, mengembalikan keamanan. Yang kedua, mengembalikan kepercayaan rakyat. Okey, baik. Ada sebarang pertanyaan sebelum saya teruskan? Setakat ni okey Ustaz, faham. InsyaAllah. Okey, baik. Okey, baik. Jadinya, ingat British tak kalah. Dia datang balik nak jajah, betul? Bila datang nak jajah, takkan dia kata saya nak jajah. Kalau orang nak tipu, contohnya Ustaz-Ustazah ya, kita tak tahu bahasa Inggeris. Dia buat perjanjian dengan kita dalam bahasa Inggeris dan kita tak tahu nak baca. Bila kita sign apa jadi? Rumah kita, kenderaan kita menjadi apa? Menjadi hak milik orang lain sebab kita tanda tangan. Sebab kita tak tahu. Boleh faham saya? Okey, baik. Jadinya sama juga bila dia nak ambil negara kita, dia buat satu perjanjian. Satu gagasan, satu perjanjian, satu undang-undang. Di mana undang-undang tersebut dinamakan Malayan Union. Maksudnya apa Ustaz? Ustazah? Maksudnya adalah negara kita namakan sebagai negara Malayan Union. Itu nama negara kita. British datang nak buat benda tu supaya otak dia bijak. Dia nak apa? Dia nak jajah negara kita. Tengok Ustaz, tengok hasrat British. Tujuan dia. Tujuan dia untuk apa? Tujuan dia untuk kesenangan dia lah. Keuntungan dia. Pertama, melicinkan sistem pentadbiran. Ustaz, mungkin saya tak tahu. Ustaz sebelum ni saya bagi tahu kita ada berapa negeri? 9 buah negeri, betul? Tetapi British telah ambil Pulau Pinang, ambil Pulau Pinang dan ambil Singapura. Jadi berapa negeri? 11 negeri. Okey, baik. 11 negeri ni British bagikan kepada 3. Daripada 11 di Semenanjung ni dibagi kepada 3. 3 negara. Namanya apa? Negeri-negeri Selat. Pernah dengar ke negeri-negeri Selat? Negeri-negeri Melayu bersekutu. Negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Maksudnya di dalam sebuah semenanjung ada 3 buah negara. Ada 3 pentadbir namanya Gubernur. Maksudnya ini sebelum buat pelaksanaan Malayan Union. Sebelum tahun 1946. Ustazah boleh faham kot? Keliru ke? Sebelum 1946 dekat tanah Melayu ada 3 negara. Sebelum 1946. Okey, baik. Jadinya saya nak kongsikan, katakanlah Ustazah British tak datang, kemungkinan ada berapa negara? Ada 9 buah negara di negara kita. Kemungkinan. Ada berapa negara? 9 buah negara. Sebab apa? Setiap negara, setiap kerajaan, setiap negeri ada raja dan juga pembesarnya, undang-undangnya. Maksudnya kalau British tak datang kacau, mungkin kita ada 9 buah negara di Semenanjung. Jadi bila British datang, dia nak mudahkan pentadbiran dia, digabung-gabungkan negeri ni. Digabungkan Melaka, digabungkan Singapura, digabungkan Pulau Pinang. Jadi negeri-negeri Selat. Sekarang ni digabungkan 3 buah negeri menjadi satu negeri namanya Malayan Union. Sebab tu Ustaz, nampak tak dia kata hasrat British gabungkan semua negeri untuk apa? Untuk melicinkan sistem pentadbiran. Dulu bayar gaji gubernur, 3 gaji. Sekarang ni hanya bayar satu gaji. Untung tak? Untung siapa? British lah. Yang kedua, meningkatkan pelaburan ekonomi. Dia datang balik, diuruskan negara. Jadinya dari keuntungan pelaburan ekonomi, orang datang melabur balik. Kemudian mengukuhkan pertahanan. Sebab apa dulu tanah Melayu, siapa yang pertahankan? Orang Melayu je. Sekarang ini dia nak orang Cina, orang India menjadi rakyat tanah Melayu. Rakyat warga negara Malayan Union. Untung-untungnya bukan tanah air dia pun. Marah kat kita. Orang masuk rumah kita nak berkongsi harta dengan kita. Nak kongsi bini dengan kita. Nak kongsi harta kekayaan dengan kita. Marah tak Ustaz? Marah kita, betul?
Tapi British, kenapa dia nak orang Cina, orang India, orang Melayu dibentuk satu negara supaya nak mempertahankan tanah Melayan Union. Bila ada macam tu, siapa yang senang? British lah. Sebab tanah jajahan bawah British. Kalau ada huru-hara, apa jadi pada ekonomi British? Rugilah dia. Ustaz faham tak? Ustaz faham ke? Ke laju ke apa? Jadi British buat Melayan Union ni untuk apa? Untuk diuntung. Nampak tak Ustaz nombor 4? Mengekalkan orang asing. Sebab orang Cina 1,800 orang Cina dibawa masuk untuk kerja dengan British jaga Lombong. Kerja kat Lombong. Habis kalau orang India 1,900 bawa masuk kerja apa? Kerja dekat ladang getah. Bayangkan kalau dia tak bagi warga negara pada orang Cina, orang India, siapa nak kerja dengan British? Bila tak kerja, tak dapat produk, tak dapat Lombong, tak dapat biji timah dan juga tak dapat getah, tak dapat jual, siapa yang rugi? British yang rugi. Sebab apa? Sebab itu dia nak buat Melayu Union untuk mengekalkan orang asing. Sebab orang asing ni apa? Sebagai tenaga kerja kepada negara Melayan Union. Okey, baik. Jadi ni Ustaz, kita tengok latar belakangnya, cuma Ustaz kena catat satu je. Bayangkan dibincangkan, dibuat syarat-syarat itu, ciri-ciri undang-undang tersebut kat mana? Dekat London. Kemudian disiarkan cadangan itu dalam, kena gariskan, kertas putih 6274. 6274. Bayangkan Ustaz, kalau kita lah betapa hinanya kita, isu negara kita ni dibincang oleh British di tanah British, di Parlimen British. Kan, negara kita ni kan dibincang. Jadinya akhirnya membawa kepada, kalau Ustaz nampak iaitu ciri-ciri Melayan Union. Ini kita panggil apa? Ciri-ciri panggil apa? Undang-undang. Dan juga Perlembagaan Melayan Union. Inilah yang dibawa ke mana Ustaz? Dibawa pada Raja Melayu. Kemudian disuruh tanda tangan. Ni dia. Apa yang pertama? Dia kata kesatuan. Sebab tu Melayan Union. Sekarang ni kita bentuk apa Ustaz? Malaysia ni kita panggil persekutuan. Malaysia itu panggil negara federal. Federal. Persekutuan. Union adalah kesatuan. Beza tak? Bezalah. Okey, baik. Apa yang pertama dalam pentadbiran ni, Britain nak buat apa? Pertama, dia nak satukan negeri-negeri Melayu bersekutu, 3 buah negeri, negeri-negeri silat, 3 buah negeri, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, 4 buah negeri, dan negeri-negeri Melayu bersekutu, tidak bersekutu, 5 negeri. Saya kena ulang balik lah. Negeri-negeri Melayu bersekutu, 4 negeri, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, 5 negeri, dan negeri-negeri silat. Diletak dalam pentadbiran kecuali Singapura. Maksudnya apa? Maksudnya apa Ustaz? Digabungkan 3 buah negara menjadi sebuah negara namanya Melayan Union. Inilah kali pertama semua negeri disatukan. Tu saya kata, kalau British tak datang, kita kemungkinan ada berapa negara? Ada 9 buah negara. Dekat tanah Melayu. Tapi siapa yang menyatukan? British. Faktor apa? Faktor sejarah lah. Okey, baik. Dan kedua Ustaz, kita tengok. Dia kata ketuanya siapa? Ketua pentadbir ialah Governor British. Apa maksud? Maksudnya Ustazah, tiada siapa yang berkuasa kecuali Governor. Sebaliknya apa dia? Raja-raja Melayu automatik kehilangan kuasa. Minta maaf cakap betapa kurang ajarnya penjajah ni. Minta maaf cakap guna perkataan itulah. Kurang ajar betul. Minta maaf cakap lagi, macam mak bapak dia punya negara pula. Bagi nampak dia sikit kan. Kemudian pentadbiran Majlis Eksekutif dan Majlis Perundangan NU dibentuk di bawah Pesuruhjaya Tinggi British. Satu sultan hanya menjadi ahli Majlis Raja-Raja yang hanya membincangkan soal agama Islam dan adat istiadat. Itu boleh bincang je Ustaz. Tak boleh buat keputusan. Siapa buat keputusan? Gubernur. Kalau kita faham betul-betul, marahnya kita. Sebab apa dekat sini? Raja-raja
kehilangan kuasa. Okey, baik. Apa lagi? Kesatuan dah, ketua pentadbir juga, warga negara. Prinsip jus soli menjadi asas kewarganegaraan. Apa dia? Siapa-siapa, nampak tak betapa minta maaf cakap lah kurang ajarnya tu. Siapa-siapa yang lahir di tanah Melayu dapat warga negara. Oh, senang-senang je. Dia ingat, siapa asal penduduknya ni? Orang Melayu. Tapi dibagi semuanya menjadi warga negara. Termasuk apa? China dan India. Menjadi warga negara. Okey, baik. Mereka yang berumur kurang 18 tahun di bawah punya warga negara turut diberikan kewarganegaraan. Senang je Ustaz, senang je. Nak jadi warga negara, kau sebut je 1 sampai 10, lulus. Jadi warga negara masa tu ialah Malayan Union, bukan Tanah Melayu. Ustaz nampak kat bawah ni, Tanah Melayu menjadi negeri tanah jajahan. Daripada status sebelum ini negeri naungan. Dua-dua teruk Ustaz, mana lagi teruk? Yang teruk ialah tanah jajahan. Okey, baik. Ini adalah ciri-ciri Malayan Union. Ciri-ciri inilah perlembagaan inilah yang perlu ditanda tangani oleh siapa? Raja-raja Melayu. Supaya disah menjadi apa? Menjadi undang-undang, menjadi perlembagaan. Jadi kita nak tengok raja-raja Melayu tanda tangan ke tidak. Okey, baik. Boleh ke? Ada apa nak tanya? Tak, sekali lagi yang sus Joli. Jus Joli apa tadi? Jus Joli ni prinsip warga negara. Maksudnya saat siapa-siapa saja lahir di tanah Melayu terus menjadi warga negara. Satu orang Cina, orang India terus jadi warga negara Ustaz. Sekarang ni beza tak? Beza. Apa beza sekarang? Semua menjadi warga negara tapi Bumiputera ada hak istimewa orang Melayu. Sebagai apa? Sebagai penduduk asal. Itu beza dia. Itu beza dia. Okey. Boleh saya teruskan? Cantik soalan tu. Ustaz okey ke? Okey, Ustaz okey. Okey, baik. Jadinya apa dibuat? Dihantar 2 orang. Namanya Head Civilian. Satu lagi ialah Sir Hiram Michael. Ustazah kalau tengok dalam buku, tengok muka Hiram Michael tu memang tak ada nur Ustazah. Ustaz memang tak ada nur. Muka memang muka orang jahat. Okey? Apa dia orang buat? Pertama dia hantar Ex Civilian. Nak pergi merisik, nak tengok macam mana raja-raja Melayu ni setuju ke tak setuju? Nak tanda tangan ke tidak? Bila dia pergi, dia kata apa? It's good. Raja-raja Melayu mesti sokong punya. Dia bagi tahu siapa? Dia bagi tahu dengan Sir Hiram Michael. Jadinya setelah dia pergi tanah Melayu, dia buat risikan, dia buat merisik dan sebagainya, dia kata Hiram Michael, it's good. Boleh datang tanah Melayu untuk dapatkan tanda tangan. Sebab itu selepas Hasibian balik, didatangkan hantar siapa? Sir Hiram Michael untuk dapatkan tanda tangan Sultan. Kenapa nak dapat tanda tangan Sultan? Untuk mengesahkan tadi perlembagaan, perjanjian, ciri-ciri tersebut. Boleh faham Ustaz? Kalau tak sahkan tak jadi undang-undang. Siapa yang diminta sahkan adalah raja-raja Melayu. Sebab raja-raja Melayu adalah pemilik kepada negeri-negeri tersebut. Kita nak tengok raja-raja setuju ke tak setuju. Okey. Tak, Mike Michael tetap menerima tentangan daripada raja-raja Melayu. Mike Michael menggunakan berbagai teknik untuk mendapatkan persetujuan Raja Melayu terhadap Malayan Union. Kita tengok dia jumpa Sultan Ibrahim Sultan Johor. Okey, kalau dalam buku tuliskan. Kalau ada buku lah tuliskan tanda tangan. Tanda tangan. Maksudnya Sultan Johor setuju. Kita tak tahu apa dia muslihat dia, apa kelentong dia, apa cakap dia. Sehingga Sultan setuju. Yang pertama Sultan Johor. Yang kedua Sultan Selangor pun setuju. Yang ketiga, nampak tak? Apa tandanya yang Tuan Besar Negeri Sembilan tak setuju? Sebab ada desakan. Ada apa? Desakan. Mana Negeri Sembilan? Sultan Pahang terpaksa apa?
terpaksa setuju. Yang kita sekarang nampak ni Sultan Johor, Sultan Selangor, betul Ustaz ya? Setuju. Tanda tangan, betul? Jadi mungkin ada muslihatnya tu, tapi cuma tidak dinyatakan. Cuma Yang Tuan Besar Negeri Sembilan tak setuju sebab didesak. Kemudian kemudian dekat Pahang pun tak setuju sebab baginda terpaksa. Baginda terpaksa. Sultan Perak pun sama terpaksa menandatangani perjanjian walaupun cuba melengah-lengahnya. Nak ambil masa pun tak boleh. Sebab sering kali didesak siapa? Oleh Harold Macmillan. Kemudian Kedah. Berlakunya apa? Berdebatan. Kalau setuju Ustaz, kenapa nak debat? Apa tandanya? Tandanya tak setuju. Setuju ke dengan pandangan saya? Sebab dia macam tu. Okey. Baik. Kemudian Sultan Terengganu menurunkan tanda tangan walaupun pada mulanya enggan. Kalau Sultan Kelantan lagi dahsyat, dia kata kau tak tukar, diturunkan raja tersebut, ganti dengan raja lain. Amboi. Ini dibuat macam negara macam mak bapak dia punya. Minta maaf cakaplah, keras sikit lah. Okey, Sultan Perlis pun sama didesak. Okey, Haxi William dan Harold Macmillan berjaya dalam misi mereka mendapatkan tanda tangan dengan persetujuan desakan. Apa tak? Menggunakan desakan, ugutan dan secara paksaan. Tindakan ini telah mendapat bantahan daripada pelbagai pihak. Okey? Okey, baik. Saya ingat saya rehat dulu. Ada persoalan sebelum kita pergi reaksi penduduk. Ustaz dengan Ustazah, biasanya bab ni kalau saya mengajar lah tuition ke sekolah kebangsaan lah, sekolah kerajaan. 1 bulan Ustazah, Ustaz. Tapi kita mungkin belajar 1 hari atau 1 minggu Ustaz. Kan? Beza tak? Beza. Memang berbeza. Dah lah fast track. Online pula tu. Allahu Akbar. Kalau lulus tu memang saya terpaksa sujud syukur dan saya respect. Tapi insyaAllah kita ada cara. Kita nak bantu. Okey, baik. Okey, sekarang kelas kita habis 3.15 betul? Betul Ustaz? Ustazah? Jadi saya nak tanya, ada tak soalan sebelum pukul 4 nanti saya teruskan? Saya terpaksa teruskan. Kecuali stop saya, latihan buat sendiri. Latihan buat sendiri. Kita tak cukup masa. Nanti saya hantar saya punya video-video yang kat YouTube tu boleh tengok balik, dan juga rakaman-rakaman mungkin tengah dimasukkan, dan juga apa ni orang kata apa, dia punya nota-nota Ustaz ya, dengan quizzes. Saya tak tahu Ustaz Ruslan ada buat tak quizzes tu yang saya bagi tu. Tak apa Ustaz. Nanti kita balun nanti dekat apa percubaan kita balun buat Ustaz InsyaAllah. Okay. Baik. Gelak tu ada makna tu. Okey, kalau segan boleh PM tepi, segan boleh PM tepi. Okey, baik. Dah pukul 4 boleh saya teruskan? Boleh. Boleh. Tanya je tapi boleh teruskan juga. Tanya buat menyantuni lah. Tapi kena teruskan juga. Okey, baik. Jadinya bila Ustaz tengok tadi kan, bila dia tulis itu ciri-ciri dia, apa dia? Yang paling berkuasa adalah gubernur. Kemudian Presiden Josoli, semua orang menjadi warga negara. Kalau Ustaz pada masa itu apa jadi? Kalau Ustaz Ruslan dan Raja pada masa itu apa jadi Ustaz? Oh, mestilah cukup marah. Kalau kita sebagai rakyat pada masa itu mesti cukup marah. Apa halnya tiba-tiba nak berkongsi semua dengan kami ni? Macam tu. Apakah halnya
semua nak berkongsi semua dengan kami. Dari mana entah, tapi semuanya sebab untuk kepentingan British, terpaksalah berkongsi dengan tanah Melayu dengan kaum-kaum yang lain. Jadi reaksi kita adalah reaksi tidak setuju. Dan reaksi pendapatan kita bagi kepada 3 atau 2. Yang pertama, raja-raja Melayu, orang Melayu dan bekas pegawai British. Sebab ada reaksi mesti, macam saya kata dah, reaksi takkan setuju. Reaksi mestilah tidak setuju sebab MU merupakan penjajahan mutlak oleh British. Sultan Melayu hilang kedaulatan dan kuasa politik. Bukan itu saja, yang ketiga, kita hilang tamadun. Kita hilang sebagai hak penduduk asal. Boleh faham kot maksud saya? Kalau tak ada keistimewaan. Bukannya kita cacat Ustaz, bukan OKU. Maksudnya mestilah penduduk asal mesti ada hak keistimewaan. Jadi apakah bentuk-bentuk penentangan tersebut? Yang pertama, ada 5 bentuk penentangan Raja-Raja Melayu. Pertama, Raja-Raja Melayu bawa kes ini ke Mahkamah England. Sebab apa? Ustaz tengok Jadi kita ingat tak? Sultan Johor kan tanda tangan, betul? Rupa-rupanya Sultan Perak, Sultan Kedah dan Sultan Johor akan berangkat ke England jika diperlukan untuk kerana Mike Mekel mendapat persetujuan Sultan dengan secara tidak sah. Muslihat, paksaan. Dia faham maksud saya? Okey, sebab tu dibawa ke sini ke England supaya mahkamah mengesahkan bahawa cara H.C. William dan Harold Mike Mekel secara itu tidak sah dari segi undang-undang. Yang kedua, Sultan menghantar bantahan ke London. Sultan Perak, Sultan Kedah dan Sultan Johor kepada George Henry Hall. Kenapa? Termasuk Sultan tadi kan nampak tak? Sultan Johor. Senang-senang dia tanda tangan. Sebab apa? Baginda diperdaya oleh Mike Mekel. Tak apa dikelentongnya. Orang tua tu. Sultan-sultan tu akhirnya mereka tanda tangan. Selain daripada itu, beberapa raja mendakwa diugut. Diugut dan British memasukkan persetujuan tersebut. Tunku Syed Perlis mengirimkan telegram untuk menyuarakan rasa tidak puas hati kerana tidak diperlukan untuk mendapatkan nasihat daripada pembesar negeri sebelum memberikan persetujuan. Maksudnya masa cukup, paksalah tu. Kalau tak paksaan, mesti diberikan ruang dan masa yang secukupnya. 2. Pertama tadi apa? Bawa kes ke Mahkamah London. Mahkamah Tinggi di England, Yang kedua, menghantar surat bantahan. Yang ketiga apa? Iaitu sultan-sultan, raja-raja menyokong kongres. Kongres yang dibuat oleh rakyatnya, oleh orang Melayu. Kongres untuk apa? Untuk memutuskan bagaimana caranya untuk membatalkan dan memasukkan Malayan Union. Okey, diadakan untuk menunjukkan kesungguhan orang Melayu menolak Malayan Union. Yang kedua, Sultan Selangor menderma kepada Persekutuan Melayu Negeri sebanyak 15,000 dan merasmikan kongres tersebut. Dulu saya ingat 500. Dulu zaman Ustaz, tengok Ustaz. Saya pun tengok kok cerita Piramli. Sudi nak kahwin. Berapa diminta? Saya tak ingat lah. Tapi nilai itu kalau sekarang 10,000. Dulu 5,000 ke berapa? Dia dah 10 kali ganda. Dulu minta 1,000 kot. Sekarang nilainya 10,000. Betul saya? Kan? Lebih kurang begitulah. Dulu kalau 5,000 mungkinlah dalam 1.5 juta ke apa. Lebih kurang macam itulah. Diberikan oleh raja-raja kepada rakyat orang Melayu untuk apa? Berhimpun. Buat kongres untuk apa? Menunjukkan mereka tidak puas hati dengan Malayan Union. Okey, baik. Keempat, Permaisuri Perak memimpin gerakan menentang Malayan Union. Pada 28 Mei 1946, ahli Parlimen British tiba di Kuala Kangsar, Perak. Tuanku Permaisuri Perak iaitu Raja Perempuan Kalsom mengerti Barisan Hadapan. Dia nak tunjukkan bahawa Permaisuri Raja pun terlibat di bahagian hadapan, menunjukkan bahawa raja-raja pun tidak bersetuju dengan Malayan Union. Bukan raja je, ni rakyat dengan raja. Permaisuri ke hadapan. Peranakan itu berjalan melintasi raja-raja Melayu serta ahli Parlimen British dan pemimpin Melayu di atas pentas. Yang kelima, mereka tidak pergi pelantikan Governor Malayan Union. Siapa mereka itu ialah raja-raja.
Mereka memulaukan pelantikan Gabungan Melayan Union. Raja-Raja Melayu bertindak dengan demikian setelah berjumpa dengan Dato' Onn bin Jaafar. Ia merupakan satu revolusi Kongres Melayu, resolusi Kongres Melayu yang memohon raja-raja bersama-sama rakyat memboikot pelantikan Gabungan Melayan Union. Boikot. Okey, ribuan orang Melayu berhimpun di Hotel Station melaungkan hidup Melayu di Gabungan Melayu ialah yang pertama ialah itulah Gabungan yang pertama dan terakhir. Siapa namanya? Sir Edward Gen. Sebab Melayu Union hanya dilaksanakan hanya satu tahun sahaja. Jadi ini 5 reaksi, 5 penentangan, 5 cara, 5 langkah dibuat oleh siapa? Raja-raja Melayu. Yang pertama, bawa kes ke Mahkamah England. Yang kedua, menghantar surat bantahan. Yang ketiga, permaisuri menguatai iaitu yang ketiga menyokong Kongres Melayu. Yang ketiga, permaisuri gerak pemimpin gerakan menentang Melayu Union. Yang kelima iaitu memulaukan upacara perlantikan Gabungan Melayan Union. Okey, baik. Ada apa nak tanya? Itu cara, langkah, bentuk penentangan yang dibuat oleh apa? Raja-raja Melayu. Okey, baik. Rakyat duduk diam ke? Rakyat tidur ke? Tak ada. Reaksi rakyat terdapat ada 2 iaitu raja-raja dan juga apa dia? Dan juga iaitu rakyat. Apa rakyat buat? Bantahan melalui akhbar Melayu. Akhbar seperti Majlis Warta Negara iaitu menyuarakan bantahan mengecam mengutuk MU kerana merugikan orang Melayu. Akhbar ini menyuruh orang Melayu mengadakan perhimpunan besar-besaran dan melaporkan perkembangan berita penentangan orang Melayu terhadap Melayan Union. Itu cara pertama. Caranya apa? Melalui akhbar. Bantahan. Yang kedua, bantahan orang cerdik pandai iaitu golongan bantahan cendekiawan. Ustaz kena hafal lah, ni tak terangkan, iaitu pemimpin-pemimpin kita, pemimpin pentadbir iaitu pemimpin orang Melayu kita yang masuk kerja dengan British dan juga bantahan golongan wanita. Contohlah tokoh-tokoh Cikgu Zahara, Cikgu Halimah Abdul Majid, Salehah, Muhammad Ali, Zahra Tamin dan Datin Putih Maria Ibrahim Rashid dan Hasnah Ishak menjadi benteng menentang Melayan Union. Okey, baik. Yang ketiga, rakyat tubuhkan apa? Iaitu persatuan-persatuan seperti bantahan Persatuan Melayu. Okey, apa syarikatnya? Syarikat Bekerjasamaan Februari, Persatuan Melayu Kedah, Persatuan Melayu Perak, Persatuan Melayu Selangor dan Persatuan Melayu ini semua persatuan lah. Konsep dia adalah iaitu kita menganjurkan rapat umum kita demonstrasi Ustaz. Sekarang ni boleh je tak suka dengan kerajaan buat apa? Buat demonstrasi lah. Tunjuk perasaan. Kan. Yang ini digerakkan oleh persatuan. Pertubuhan-pertubuhan Melayu diaktifkan sebagai tidak menjadi penggerak, menganjurkan rapat umum bagi membantah tindakan Mike Michael dan usaha mendapatkan tanda tangan raja. Macam tu. Ustaz tengok bantahan ni bukan sikit-sikit Ustaz. Di Kelantan ada berapa orang? 10,000 orang. Kuat dah tu. Ramai dah tu. Namanya kuatnya. Sebab tu mereka tolak Melayan Union. Yang kedua dekat Kedah, dia tak sempat nak kira. Di situ berapa? Ribuan orang Melayu. Tapi tak tahulah berapa puluh ribu. Di situ ribuan saja. Yang ketiga iaitu kita panggil sebagai Johor ada 20,000 orang. Ini berlaku setiap negeri. Okey, baik. Tadi kan saya bagi tahu raja-raja menyokong kongres. Apa tujuan kongres tersebut? Iaitu nak menghimpunkan semua persatuan-persatuan semua orang Melayu, kita bentukkan satu persatuan. Bentukkan satu persatuan induk. Sebab itu kita pemimpin cendekiawan di Perikatan Melayu mengajar kongres Melayu dan sepakat mahu menubuhkan satu badan induk menentang Melayan Union. Sebab itu dia mengumpulkan berapa? 41 buah pertubuhan Melayu. Jadi persatuan ini telah menubuhkan apa? Kan? UMNO kan? UMNO lahir daripada penentangan terhadap Melayan Union.
Ustaz kena ingat UMNO ni tidak pernah menuntut kemerdekaan pada awalnya itu. Mereka hanya menentang melayan union. Mereka tidak pernah menuntut kemerdekaan. Itu kena tahu. Okey, baik. Okey, jadinya kena jelas masa dekat KL mereka mencadang tubuhkan sebuah persatuan. Cuma persatuan tu ditubuhkan di Johor. Ada berapa kongres? Ada 2. Satu dekat KL. Satu dekat Selangor. Tapi dulu wilayah Kuala Lumpur tu bawah Selangor lah. Kan? Sebelum dijualkan kepada wilayah persekutuan. Cuma nak bagi tahu kali pertama iaitu mereka berbincang di Selangor. Kali kedua barulah tertubuhnya cadangannya di peringkat pertama cadangannya itu di negeri Selangor, tapi cuma penubuhannya itu di Johor. Kongres Melayu turut diadakan di Johor yang melahirkan UMNO untuk memajukan orang Melayu dan memupuk perpaduan orang Melayu. Soalan ini selalu keluar, apakah tujuan UMNO ditubuhkan? Ustaz Ruslan, Ustaz kenapalah? Iaitu untuk apa? Iaitu untuk memajukan orang Melayu dan memupuk perpaduan di antara orang Melayu. Kemudian hari lahir UMNO dianggap hari kematian. Kepada siapa? Kematian yang meruntun hati ribuan orang Melayu berhimpun memakai hitam kain putih di atas songkok sebagai tanda kematian. Maksudnya pada hari pelaksanaan Melayu Union, maksudnya tanda mati orang Melayu dan juga negara tanah Melayu. Sebab apa? Dijajah sepenuhnya oleh British. Okey, tinggal sikit lagi. Yang ketiga ialah bekas pegawai British pun tidak setuju. Bekas pegawai British menentang Melayu Union yang pernah berkhidmat di tanah Melayu, Franz Swettenham, Ron Brader, Cecil Clementi Smith, Richard Winstead, Frederick Well dan George Maxwell. Mereka ini tak setuju dengan melayan Union. Okey, baik. Ustaz nak teruskan ke? Ada lagi sikit Sikit lagi. Oh, semangat tu. Okey, cuma Ustaz dengar ke? Ada sikit lagi ke banyak lagi? Ada 2 negeri lagi. Tapi kita boleh habiskan minggu depan. Iaitu bab ni apa? Bab ni era peralihan kuasa. Apa maksudnya? Era peralihan kuasa daripada Jepun kepada British. Dan mereka ni jajah sepenuhnya. Kenapa kita nak bincang Sarawak? Kenapa kita nak bincang Sabah? Sebab mereka ialah sebahagian daripada Persekutuan Tanah Melayu, negara pada hari ini. Jadi kita tak bincang Semenanjung je. Kita bincang juga Sabah dan Sarawak. Okey, baik. Itu je lah Ustazah. Hari ini kita belajar tentang Melayan Union 1946. Iaitu setelah Jepun balik negara dia. British datang balik untuk menjajah. Jadi British datang menjajah dengan cara apa? Bijaknya dia buat apa? Dia buat satu undang-undang, satu negara iaitu namanya Melayan Union. Untuk memudahkan mereka menjajah tanah Melayu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tunggu pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setakat ni okey, boleh faham apa yang Paling penting ini cerita santai Rabi kelar ni. Ini paling penting kita tahu British pernah jajah negara kita. British datang balik dengan bijaksananya dia telah memperolehi tanah air kita. Salah satu kita tengok apa dia? Melalui tanda tangan yang dibuat oleh siapa? Sir Harold Macmillan secara muslihan, secara paksa, secara desakan. Sebab itu nanti akhir sekali kita tengok memanglah orang kata apa? Memanglah British hantar siapa Ustaz? British hantar, saya habiskan sikit, British hantar 2 orang ahli parlimen. Namanya L.D. Gamas, dalam buku ada. Namanya L.D. Gamas dan juga Rex William. Apa tujuannya Ustaz? Tujuan dia datang untuk apa? Untuk meninjau betul ke orang Melayu sokong Melayu Union. Menurut laporan, menurut laporan. Laporan siapa yang buat? Tanda tangan siapa buat? Hexie William dan Hexie William dan Harold Macmillan. Dia orang dapat tanda tangan
secara paksaan tanpa rela. Macam tu. Sebab tu mereka tak sokong dengan melayan dunia. Mereka sokong dengan Persekutuan Tanah Melayu. Itu cerita dia. Okey, baik, insyaAllah. Ada apa pertanyaan? Ustazah, ada pertanyaan Ustazah? InsyaAllah tak ada Ustaz. Boleh faham ke Ustaz? Tiba-tiba dah masuk bab 4 ni Ustazah. Mungkin kena buat sikit, seragam sikit buat pembacaan lah. Wallahualam. Okey semua? Okay, insyaAllah. Baik, Kalau Ustaz. kalau tak ada tanya saya tutup lah. Terima kasih banyak-banyak. Ada juga saya anak murid hari ni. Minggu lepas saya tunggu tak ada orang. Saya faham. Kami faham Ustaz. Kami faham. Lepas tu kena ramai kawan-kawan join. Bolehlah bertukar-tukar pandangan pendapat. Kalau tak ada orang datang pun ada juga orang hadir. Ni kalau ada 4-5 orang ni semua tak hadir, sunyi kami ni. Diselubungi misteri. Allah Akbar. Okey, kalau tak ada saya minta izin untuk tutup lah ya. Okay, baik, Ustaz. Baik, Terima kasih Ustaz. banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya semua. Assalamualaikum. Salam.